Okay, so sekarang kita dah sampai dekat Masjid Ar-Rahimah. So kita semayang dulu, jamak. Lepas tu kumpul-kumpul midpoint dengan Aidil, gap dengan Judin dengan kawan Aidil. Lepas tu kita shoot terus ke Bukit Fraser. Yeah, sampai pun. Nak buat satu kereta ke dua kereta? Satu dah lah. Kita nak beli makanan. Wih, gila barang dia. Guru nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Dah sampai. Dah sampai ke Fraser Hill. Tapi dia jauh sebab Takut tu. okay, go. Okay, so sekarang dah lepak-lepak dekat apartment. Kita jalan-jalan turun bawah. Malam-malam kan kita chill-chill. So daripada hotel turun bawah untuk kita lepak dekat center. Yang depan tu kita ada iconic roundabout of Fraser. Tengok muka-muka belahap. Kalau bangun tak ada, tak guna. Sana lah. Dia memang dia nalas. Dan kita dekat bawah Fraser. Let's go. Way back when, before the grown-up phase, we're one best friend. It was easy going roll. Life was anything but fair, but somehow we didn't care. Pagi-pagi makan nasi lemak. Mantap full kan. Sejuk-sejuk nasi lemak. When did we grow up? When did we start moving so slow? Okay, perut kenyang, hati pun senang. Next destination kita
Air tojon. Kita nak pergi air terjun je Riau yang bukan punca air segala air. Punca air segala air. View Fraser. Oh, ternyata Bukit Fraser ni bukan ada hotel Airbnb je tau. Rupanya boleh camping. Baru tahu. And also bawah ni pun sejuk lagi. Sejuk lagi. Dia 4 km lah daripada homestay. Okay, so sekarang kita dah puas mandi. Tapi belum balik lagi. Kita nak naik yang tu, atas tu. Tengok view kat bawah macam mana. Bukan keterpaksaan, bukan jua kerana kedudian. Mekar hidup di syurga nur kasih. So, next destination kita, Rekod kan? Petrock. Daripada pintu masuk tu, dia jalan sikit, ada macam tempat pemanah, ada macam tubuh tulisan, ada pedok. And then masuk dalam lagi, jumpa macam stable kuda. Okay, so tamat sudah kita punya staycation dekat Fraser. Now kita mari Cik Roja minggu ni kalau tidak bayar. Tak bayar. Ui, tak bayar. Mantap.